Yamaha X-Max 250 ataupun Honda Forza NSS 250. Yang mana satu lagi best? Tengok video ni sampai habis. Enjin X-Max ni 249.8cc menghasilkan 24.3 Nm torque dan 22.5 horsepower dengan fuel tank berkapasiti 13 liter. Forza pula ada enjin 249.5cc menghasilkan 22.6 Nm torque dan 22 horsepower. Fuel tank dia 11.7 liter. Obviously, X-Max lagi power. X-Max 1, Forza kosong. Dari mata jatuh ke hati, first impression, X-Max ni design dia sporty dan Forza design klasik. Design Forza ni actually practical tau sebab windshield dia ni adjustable. Untuk X-Max ni sebab muka dia pendek, windshield dia sebenarnya tak boleh adjust. Disebabkan tu, X-Max 1, Forza 1. Kalau nak cakap pasal aksesoris dengan spare part, X-Max memang menang lah sebab supplier Yamaha memang banyak di Malaysia. Nak ori ke, fake ke, semua ada. Kalau Forza, walaupun kilang Bunsiu ada di Penang, nak cari spare part dan juga aksesoris tu, Untuk meter display, ikut cita rasa masing-masing. Suka analog atau digital? Sebab Forza memang simple, memang fully analog. Manakala X-Max pula fully digital. Siap ada navigation panel lagi. Advance gila. So bagi Su, seri je. X-Max 3, Forza 2. Yang mana lagi selesa? Su memang sokong Forza lah sebab sponge dia lagi lembut, design lagi luas dan footboard dia lagi panjang. Kita boleh adjust sitting position ikut keselesaan. Untuk footboard X-Max, dia lebih pendek dan sitting position kita agak terhad. Seat design dia ni tiru sikit and dia punya tempat sandar ni pun kecil sikit. Sponge dia pun macam keras sikit. X-Max 3, Forza 3. Storage space untuk X-Max pula banyak sangat. 2 kompartmen sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk skuter, of course dia ada under seat storage. Untuk Forza ada 2 sahaja, satu under seat storage dan juga kompartmen di sebelah kiri. In this case, X-Max dapat 1 markah. Nak bawa motor, kenalah tahu sedap ketak kan? Untuk suspension, dua-dua guna telescopic fork untuk tayar depan. Tayar belakang ni lain sikit. X-Max guna swing arm, suspension dia lebih lembut. Dan handling akan kurang stabil kalau bawa laju dan cornering. Forza pula guna unit swing dan handling akan lebih sedap dan stabil masa laju dan cornering. X-Max 4, Forza 4. Seri lah. Di Bunhua Motor, awak boleh dapat dua-dua motor ni pada RM28,000 cash. Loan pun ada je tau. Ikut kemampuan diri sendiri juga tau. Sebab dua-dua motor ni dia ada kelebihan dia dan juga kelemahan dia tersendiri. Motor hebat, harga tepat, Grab cepat. Klik link di bio untuk lebih info.